Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini. Channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran Nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga. Mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. Ikut beras putih tempatan BPT masih tidak kelihatan dalam pasaran meskipun selepas Perdana Menteri mengarahkan stok bekalan barang keperluan itu diedarkan ke seluruh negara ke beberapa premis di Kota Kemuning pada Ahad. Kita masih lagi import dari luar, khususnya dari Indonesia. Jadi ada bergantungan kepada bekalan yang diberikan. Artinya kita perlu mengimport lebih kurang 30%. Kebanyakannya sudah tentu daripada Indonesia. Pokoknya dari Malaysia ya, pemerintah Malaysia datanglah ke Indonesia, minta beras Kak. Kasihan sekali. Banyak orang Malaysia terima kasih karena selama ini orang Malaysia tidak tahu. Banyak yang terima kasih. Kalian nggak tahu kalau kalian minta beras ke Indonesia. Kasihan. Indonesia dijangka melepasi paras 4 juta tan dan menandakan kejayaan besar dalam usaha negara memperkukuh keselamatan makanan. Ujarnya ini merupakan hisap simpanan tertinggi dalam 57 tahun. Andi turut menegaskan bahawa pencapaian ini lebih bermakna memandangkan isu krisis makanan global dan pertambahan penduduk Indonesia. Pemberian beras import bersubsidi merupakan satu langkah intervensi bersifat sementara yang tidak menjamin kelangsungan untuk jangka masa panjang. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Ringkas saja. Persoalan saya ringkas ya, Speaker. Kenapakah beras putih tempatan ni ada ketika pilihan raya kecil dan juga ketika jualan madani? Masa lain tidak ada. Kenapa masa itu saja ada? Terima kasih, Ketua. Ini soal penguatkuasaan. Bila kerajaan minta, dia mesti layan. Bila kerajaan tak minta, akta campuran beras dan sebagainya. Hebat Menteri, jawab ikhlas. Ikhlas. Jadi saya kata soal beras padi ini rumit, tapi dia boleh selesai, bukan tak boleh. Saya kata tadi macam nak keluarkan di Pasir Putih kita boleh dapat 10 tan. Kalau buat cara begitu di seluruh Malaysia 7 tan per hektar, kita dah beras cukup di Malaysia ini. Tapi kita tahulah banyakkannya ada, bukan semualah sawah penjawah kajin, tapi ada yang pakti, tanam, tinggal, tuai, telefon untuk tanya subsidi. Jadi kalau buat bendang cara 4T tak boleh capai hasil yang baik. Tapi bila kita tumpu, walaupun dulu bukan kawasan pengeluaran yang tinggi, misalnya di Pasir Putih, daripada 3 tan naik ke 10 tan, artinya boleh per hektar. Artinya Bumi Putra boleh, tapi tumpuan mesti diberi. Kalau tanam kemudian kita cakap buat bendang rugi. Bangla ambil untung. Bagaimana kalau Bangla ni dah dia kuasai sayur, tak lama lagi dia kuasai bendang pula. Sebab Cameron Helen kita tahu, penanam mereka, pengedar mereka, penjual di Selayang pun mereka kuasai sudah rantaian bekalan mereka dah kuasai kerana kerajinan mereka. Jadi kita kena lihat secara kritik ke dalam. Kenapa kita gagal? Bila kita turun, kita usah, kita nampak ianya meningkat. Sebab itulah hal padi ini saya melihat secara serius. Sebab kita membesar dalam bendang. Saya dulu naik kebau. Faham? Lembu pun saya naik. Yang menjadi heboh dalam parlimen itu. Seterusnya, YB Bagan Serai, YB Rasah, YB Pendang dan YB Jeli, formasi industri padi dan beras dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Bekas Menteri Pertanian. Baik, betul. Baik. Sebelum tu, sila duduk sekejap. Sila duduk semua.
Beluran tahu kan, dan semua juga tahu, semasa Menteri menggulung tidak boleh dibawa perkara-perkara baru. Dan tidak adil untuk Menteri respon kepada benda-benda baru. Maknanya Menteri datang untuk menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan dalam perbahasan dahulu. Jadi kalau nak bangun, tanya setakat penjelasan, tetapi jangan bawa perkara baru. Saya mohon maaf. Ya. Baik, penjelasan daripada penerangan Menteri. Arau dulu, selepas itu beluran. Ya, Yang Amat. Arau, perkara lama ke? Perkara ini saya tanya Yang Amat, saya bercakap, saya di antara yang 7 minit pasal beras ya. Yang Amat akan jadi yang menteri yang terbaik selepas Menteri Luar Bandar. Untuk menjawab, yang lain jawab betulis lah. Kami datang ramai-ramai ni untuk berinteraksi dengan Yang Amat. Yang Amat telah memberi ruang yang bagus, alhamdulillah Yang Amat. Majukan kalau soalan. kerajaan jatuh, Yang Amat akan diambil balik, jangan bimbang. Okey, baik. Yang Amat soalannya mudah. Punca beras naik harga kerana kita apungkan beras import. Saya dah ulang berkali-kali. Kalau beras import tak diapung, harga tak naik. Memang perangai makanan ni dia ikut beras. Kalau beras naik, dia naik. Tapi kalau beras tak naik, semua makanan akan turun. Terima kasih, Yang Amat. Boleh jawab sekali dengan beluran? Ya, ini soal dasar Yang Amat Menteri. Bila kementerian luluskan permohonan nafas untuk naikkan harga beras putih import, tetapi tidak mengkaji harga beras tempatan. Betul. Baik, Tanggap Batu tak sikit saja. Saya rasa kita banyak cerita tentang beras. Saya baru 10% ya daripada Ketan. Tanggap Batu soal nelayan, saya pernah hantar. Abang selesaikan masalah beras itu, kita masuk nelayan. Beras dulu. Nelayan, baik, terima kasih. Silakan Menteri. Apa persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi akan terjawab bila saya bentangkan reform yang akan dibuat ini. Yang Amat, satu lagi kelapa yang juga perlu diberi tumpuan oleh kementerian. Setuju. Baik, Menteri. Menteri, masa dah cukup. Menteri perlukan berapa minit lagi? Saya banyak sangat lagi. Saya berjanjilah. Sebarang bentuk dalam ucapan ada di sini yang berbentuk kawasan masing-masing, kita akan jawab bertulis. Menteri, boleh saya bagi? Sebelum 5 hari, jawapan itu akan sampai kepada ahli parlimen semua. Kalau tak sampai, artinya barangkali ahli parlimen tak balik pejabat. Dia pergi ke tempat lain. Kecuali yang ada banyak rumah, macam Arau. Jadi kita tak tahu dia balik rumah mana. Jadi itu kita harap sampai ke pejabat dan sebagainya. Mat, sangkaan buruk Yang Amat. Saya sini ya, tak ada tempat lain lah. Tak apa. Kita bersama faham satu sama lain, insyaAllah. Jadi itu kita harap semua yang memberi pandangan, semuanya nak kepada kebaikan. Itu yang paling penting, sebab soal keterjaminan makanan sudah menjadi tajuk dunia sekarang ini. Dan kawan-kawan yang bertanya pula, dia tunggu jawapan dia. Menteri hidup berlega pada benda baru. Akhirnya tidak ada jawapan yang dikemukakan oleh Menteri, dan ini akan menjadikan masalah. Baik. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.